Lifan Free Move Robot Vacuum. Lifan, korang boleh download dia punya app dah, user manual. Ini robot dia. Robot dia tak besar tau compare dengan yang dulu-dulu punya. Yang ni kecil. Dia dah bagi 4 penyapu ni. Yang ini dia punya docking station. Satu adapter, sedikit accessories, filter. Ini dia punya mop pad. Ada roda tau. Korang pasang dia punya penyapu ni. Dia bagi 4, korang pasang 2. Untuk yang mop pad ini pula, korang pasang dekat belakang sini. Port rim ini dia adjustable tau. So dekat sini dia punya radar sensor lah. Okay, so filter dia dekat sini saja. Ini yang tempat letak sampah tu lah. Ini filter. So dia ada extra bagi satu lagi. Tengok-tengok dia macam HEPA filter ni. So korang tekan 6 saat. Tekan 6 saat untuk pair dengan korang punya phone. Best satu barang untuk dia punya docking station kan. Belakang sini dia punya charger macam ni. Dia boleh simpan macam ni. So korang boleh tip dekat sini ataupun dekat sini. Letakkan macam ini saja. Stiker kita peel off. Dekat sini kita boleh masukkan air tau. Bagi dia jadikan macam mop. Tapi air sikit saja, tak banyak. Alright. So sini dia ada ajak korang macam mana nak pakai. Kalau korang nak, boleh tekan button ini. Start ataupun pause. Atau tekan 2 kali untuk auto recharge. Macam example kan. 1, 2. Dia akan pergi ke charging dock. Wah, accurate tu. Charging sendiri. Okey, kalau korang tak nak tekan, korang boleh masuk dia punya apps, lepas tu enter. Dekat sini ada dia punya app semua, dia akan monitor mapping dia lah. Ataupun korang tekan start cleaning, dia akan jalan. First time dia akan mapping korang punya rumah punya design. Lepas tu dia ada recharge lah, standard mode, find robot, macam-macam lah. Partial cleaning, spot cleaning, map editing. Tempat mana yang korang, macam contoh dekat map sana kan, apps kan, korang tak nak bagi dia lalu sini, korang boleh mapping lah. Korang jangan dia bagi lalu kat sini. Tengok ada air. Tengok penyapu dia besar tau, penyapu dia. Kalau dia detect ada barang, dia tak akan pergilah. Okay, steady. So guys, untuk sesiapa yang malas nak mop rumah ataupun sapu sampah, robot ni kadang-kadang dia memang membantu. Masa korang tengah tidur ataupun petang kan, korang bagi dia jalan sendiri. Lepas tu korang balik rumah, lantai korang akan clean. Syok satu barang, dia boleh akses dengan app. Sebelum korang sampai dekat rumah, tekan saja dekat phone, bagi dia jalan sendiri. Korang boleh tengok melalui sinilah korang punya rumah kan, dia punya structure macam mana. Robot ni dah jalan sampai mana. Dia akan slowly pergi sampai habis lah. Kalau korang nak dia return, korang tekan pause cleaning. Lepas tu tekan recharge. Dia akan detect, cari jalan dia, masuk ke dia punya docking station sendiri. Sangat accurate, tengok. Charging, mantap.